perkara ini telah dibangkitkan oleh penduduk sejak beberapa bulan yang lepas, dan pihak kita telah pun mengadakan perbincangan dengan pihak pemaju, pihak penduduk, dan telah mengemukakan kepada pandangan-pandangan daripada penduduk ni, dan di mana pejabat saya telah mengemukakan juga, dengan menubuhkan satu task force khas untuk mengkaji tentang cadangan jajaran yang dikemukakan oleh pihak prasarana. Dan kesemua exco kerajaan negeri kita telah berikan, termasuk Menteri Besar, pihak berkuasa tempatan, majlis, iaitu Majlis Perbandaran Subang Jaya, Pejabat Tanah Daerah Petaling, dan juga mereka-mereka yang mempunyai kepentingan telah diberikan senaskah laporan ini, yang mana rata-ratanya penduduk menyuarakan rasa tidak bersetuju mereka. Bersetuju kepada prinsip diadakan laluan, tetapi kajian menyeluruh supaya diubah sedikit laluan itu seperti yang dikemukakan oleh Majlis Bandaraya Shah Alam, kerana Seksyen 27-28 berada dalam pihak Majlis Bandaraya Shah Alam, dan antara cadangan-cadangan yang telah diperincikan dalam satu mesyuarat yang dipengerusikan oleh Ahli Parlimen Kota Raja Dr. Siti Mariam Mahmud, iaitu yang pertama, pihak syarikat prasarana. Mereka telah mencadangkan laluan LRT bagi stesen 11 dan 12 dibina di atas rizab TNB. Jadi penduduk ini rasa tidak selesa dengan keadaan itu, dan dalam mesyuarat yang saya sebutkan tadi itu, mereka mencadangkan supaya kawasan itu ataupun jajaran itu dikaji untuk mengelakkan sebarang keadaan-keadaan yang mungkin tidak selesa kepada penduduk, ataupun dalam bahasa PBT ni kita panggil kacau ganggu. Kacau ganggu ni dia tak dibenarkan. Dalam mesyuarat itu juga dicadangkan jajaran laluan yang menggunakan rizab rintis tadi, rizab rintis TNB itu tidak bersesuaian dari sudut perancangan, kerana akan menimbulkan permasalahan keselamatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jajaran yang dicadangkan melalui kawasan pembangunan, itu adalah berdensiti rendah, iaitu kawasan Putra Heights. Putra Heights ni kita semua sudah maklum, di mana kebanyakan daripada penduduknya atau penghuninya adalah mereka yang mempunyai kemampuan dari segi keuangan, yang kita katakan golongan yang berkemampuan, dan adalah dicadangkan supaya laluan ini dibuat semula untuk merentasi kawasan yang berdensiti tinggi di sekitar Taman Alam Megah ini, dan antara kawasan-kawasan yang berdensiti tinggi ini adalah Seksyen 27-28, terutama di sekitar Pangsapuri. Kerana niat prasarana itu baik, iaitu rakyat menggunakan kemudahan awam dan tidak menggunakan kenderaan sendiri. Tetapi kalau diletakkan jajaran itu di kawasan yang memang orang berkemampuan, jadi tidak akan tercapai dari sudut penggunaan. Kemudian yang ketiga, kedudukan stesen yang dicadangkan adalah berdekatan dengan kawasan perumahan yang sedia ada, dan pihak majlis khawatir sekiranya tiada tempat letak kereta mencukupi yang disediakan, kawasan perumahan tersebut akan menghadapi masalah illegal parking, kerana kalau dia tak dapat kawasan parking yang bersesuaian, dia akan parking depan rumah orang, dan ini akan menimbulkan risiko keselamatan kepada penduduk-penduduk. Ada cadangan dikemukakan oleh pihak prasarana untuk menyediakan feeder bus di kawasan yang terlibat, tetapi berdasarkan pengalaman di laluan LRT sedia ada di Putra Heights dan sebagainya, di Kelana Jaya dan sebagainya, khususnya di sekitar kawasan Petaling Jaya, tahap penggunaan adalah rendah, rendah, di mana orang awam dia tak gunakan pun, sebab kawasan yang dipilih itu tidak sesuai. Dan penyediaan feeder bus ini juga akan hanya melibatkan jalan utama, dan orang awam masih perlu berjalan kaki melalui kawasan perumahan untuk ke stesen. Ini akan menimbulkan suasana dibimbangi, akan menimbulkan suasana tidak terkawal, dan mungkin
penduduk-penduduk sekitar kawasan itu akan terdedah kepada ancaman jenayah. Dan akhir sekali, keadaan fizikal tapak itu juga didapati tidak bersesuaian kerana terdapat perbezaan aras tanah di antara laluan masuk dan juga kawasan LRT. Ya, ini daripada segi teknikalnya. Walaupun mungkin boleh dibuat tangga dan keadaan sebagainya, tetapi kalau dibuat pun penduduk masih lagi perlu melalui kawasan rintis TNB, iaitu lalu di bawah kawasan talian elektrik Walton tinggi. Jadi inilah antara perkara-perkara yang ataupun cadangan-cadangan yang dah dikemukakan oleh, yang diperincikan oleh orang ramai. Begitu juga dengan pejabat ahli parlimen, pihak ahli majlis dan juga pejabat saya sendiri. Saya itulah yang saya nak kemukakan. Allahu Akbar. Okay. Allahu Akbar. Okay. Allahu Akbar.